langkah yang pertama, murid kena mengumpul maklumat tentang perihal makhluk rosak dan cara mengawal makhluk rosak tersebut. Okey, ada 4 makhluk rosak yang cikgu ambil, iaitu tikus, kupas, lalat. Dalam arahan mereka, kamu akan ambil bahan daripada stesen yang berbeza. Okey, kita tanya satu soalan. Contoh penggunaan air adalah kita orang lapar lah, Mak. Ada makanan tak untuk kita orang? Korang nak makan apa ya? Pisau. Kajak untuk diberi kepada rakan. Kakiku berbulu sesungguh 24 jam. Di malam hari mencari makan. Janganlah diam, jangan mas si ikan gapi. Ujung selasih, masak melada. Bilik dikemas, selalu rapi. Sekitar bersih, nescaya tiada. Tikus dan lain-lain. Tikus, dia menggunakan dalam
Okey, bagi terima. Baiklah, terima kasih kepada Nevin dan